Aku tak pernah sangka kata-kata terakhir aku pada dia bukan salam, bukan doa, tapi marah. Dan itu yang membayangi aku sampai hari ini. Tisha, jangan cepat mengalah. Kalau awak jatuh, awak bangun. Janji dengan saya. Janji. Tapi, boleh tak jangan belagak macam cikgu saya? Siapa lagi nak jadi cikgu setiap masa awak kalau bukan saya? Baik, jangan pergi sana. Jom, jom. Kan best kalau duduk sini dengan awak sampai bila-bila. But, hidup ni singkat. Boleh tak awak janji dengan saya lagi? Kalau awak jatuh, awak bangun. Jangan putus asa. Ish, kan tadi saya dah janji. Awak ni buat saya takut je. Alah, kenapa? Nampak macam nak mati dah tu. Aisyah, apa cakap macam tu? Alah, gurau je dah marah. Aisyah! Wah, kita keluar sampai bila-bila tau. Okey. Janji. Okey. Tapi aku mungkin janji dan menyesal setiap saat. Sekarang keheningan ini yang menemani aku. Tapi bayangan dia masih ada. Aku rindu setiap detik bersama dia. Okey, hari ni kita akan main sapu kertas. Jom. Hei, tak move on lagi ke ni? Bat, sampai bila kau nak salahkan diri sendiri, Bat? Takkan sebab dia dah tak ada, kau nak hidup kau senang macam ni je? Kau tak faham. Kata-kata terakhirku kat dia, aku marah dia. Korang tahu tak? Saya tak puas hati betul dengan Kristina tu. Sikit-sikit nak mengumpat saya. Ya ke? Diorang cakap apa je pasal awak? Saya pun perasan tu. Tapi kenapa? Tak tahulah. Tapi yang pasti ada orang bagi tahu saya. Tisha, kalau awak tak pasti, awak tak boleh cakap macam ni tau. Boleh jadi fitnah. Tak pasti apa? Dah ramai orang cakap macam tu. Awak ni tak pernah nak backup saya. Asyik salahkan saya je. Right, saya cakap macam ni sebab saya sayang awak tau. Awak tak boleh terus macam ni. Cukuplah Syah. Awak tak pernah nak sokong saya. Tak pernah nak backup saya. Awak boleh tak jangan sibuk pasal saya? Awak tu siapa je? Tu tak serabut. Dah lah tu Batrisha, jangan marah-marah. Dia nasihat awak je tu. Nasihat apanya? Buat saya sikit hati adalah. Awak dengan dia sama je. Serabut. Dah lah, kenyang. Tak apa Aisyah, sabar. Dia tak sengaja tu. Ni kan dia tengah stres. Apalah, saya tunggu dia reda dulu. Itu je kenangan yang dia bawa. Masa dia pergi. Patricia, kalau Aisyah ada, dia takkan nak awak seksa diri macam ni. Dia nak awak kuat. Aisyah, yang kes awak berada dengan Patricia semalam tu, macam mana? Dah okey ke? Tak adalah, saya okey je. Saya juga buat saya yang sangat tentukan hidup dia. Aisyah, awak okey tak? Okey, tak apa. Korang gerak dulu. Kita nak bernafas sekejap. Betul ke ni? Okeylah, kita orang gerak dulu tau.
Aisyah! Aisyah! Aisyah, bangun Aisyah. Saya rindu dia, Dil. Saya takut saya tak dapat maafkan diri saya sendiri. Maafkan diri. Itu je cara awak untuk tepati janji dekat dia. Janji tu akan aku cuba tepati. Meja kosong ni bukan lagi luka. Tapi tanda aku pernah ada seorang sahabat yang ajar aku erti bangkit semula.